Ya Allah yang Fatah, Ya Alim. Tinggi-tinggi kesyukuran kami. Kami merayu dan memohon dikurniakan rahmat dan barakah kepada kami, akan dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya. Rakyat Malaysia berikrar dan usaha kami Kemumarah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Huraian hadis. Yang pertama, hadis ini menggalakkan kita sentiasa meminta nasihat daripada orang lain untuk memperbaiki diri. Yang kedua, hadis ini juga membicarakan tentang larangan bersifat pemarah.